Hai guys, selamat petang. Hari ni YK bawa you tengok satu 2.5 story rumah dekat Ampang Saujana. So ini rumah, owner dia sudah rebuild the whole house. So dia nampak lain sikit daripada kita punya jiran. So ini dia end lot, so ada extra land dekat sini. So let's move on to the house. So ini rumah sudah siap elok semua ID. So this is the living area. TV cabinet semua. Lepas tu ada satu bilik dekat ground floor. Kalau kita duduk dengan ibu bapa, dia tak payah pakai tangga dah. Tempat dining, island, cabinet semua sudah siap. So sini ada satu sliding, boleh access to your car porch. Lepas tu rumah sudah siap, fully extended. Ada satu bilik air dekat belakang. Okay guys, let's move on to second floor. So guys, ini tempat lah, dia gated and guarded. Lepas tu dia ada 2 tingkat, ada 2.5 story. Tapi ini rumah dia original 2 story, owner sudah buat jadi 2.5 story. So he spent about 400,000 for renovate and rebuild the house. So dekat sini ada 3 bilik. First room, siap dengan kabinet semua. Lepas tu lagi satu bilik. So ini 2 bilik, dia pakai satu bilik air. So this is the master room. Tempat tidur. Ada satu balcony. And then ada satu area closet dengan bilik air. So guys, let's move on to the best part of the house. Sebelum tu, owner dia itu extra punya land kan. Dia ada buat satu coach, so you boleh duduk sini dengan you punya anak. Enjoy the family time. And then the tempat laundry dekat sini messy sikit, I tak buka pintu lah. So the best part of the house guys, this is the best part of the house. Careful. So sini tempat owner used to have a BBQ area and gathering with the families. So semua sudah siap dengan waterproofing. So you boleh duduk sini malam-malam, tengok bukit, tengok pokok dengan you punya ibu bapa, you punya anak. So guys, if you're interested in the house, please drop me a DM. Thank you.